Saya nak ajar urut bahagian leher. Apakah kepentingan otot leher, saraf leher? Saya nak cerita. Nombor satu, dia berkait dengan kepala. Siapa yang rasa kebas muka, kebas kepala, anda wajib belajar ilmu urut sakit leher untuk lancarkan darah ke kepala. Yang kedua, siapa yang selalu berdenyut kepala dia, hati-hati, itu adalah tanda anda ada gangguan pada perjalanan darah di kepala. Jangan sampai kena stroke, lepas tu baru nak repair. Boleh, tapi terlalu lambat, terlalu susah. Apa kepentingan yang ketiga? Adakah yang ada vertigo kat sini? Kalau ada vertigo, komen V, vertigo. Vertigo tu kepala pening, jalan rasa tak seimbang, rasa melayang. Masya Allah, ada juga Belajar malam ni punya ilmu, saya akan ajar repair leher, saya akan bawa sampai kepala lah, saya akan ajar sekali. InsyaAllah anda amal betul-betul, sekejap vertigo tu dia boleh hilang. Tapi belajar sekali ilmu makan. Yang keempat, di leher atau tengkuk kita ada saraf yang bersambung sampai tangan. Kalau anda kena masalah saraf tersepit, maka dia akan mudah kebas. Apa kepentingan yang keempat? Yang kelima Okey, buat 4 jari macam ni. Ni, dengar ni, hujung ke hujung. Masuk. Gigi atas, gigi bawah, dia boleh masuk. Kalau sakit komen 5, tak sakit komen kosong. Yang 5 ni semua problem rahang. Rahang berkait rapat dengan tengkuk ataupun leher. Yang sakit bila masuk tu, betul tak saya cakap, anda selalu lenguh tengkuk ataupun sakit leher. Kalau betul, komen kat bawah. Betul Siapa nak belajar, komen saya kat bawah. Boleh ke tuan-puan? Support sikit dengan komen. Saya share ilmu ni free je kot. Okey, saya gunakan minyak RG. Kalau tak ada minyak RG, guna je minyak kelapa ke, minyak senyonyong ke, minyak masak ke, minyak zaitun. Okey? Saya memang guna minyak ni. Saya suka minyak ni. So, kita start dengan langkah pertama. Bismillah. Okey, letakkan minyak di bahagian leher sebelah kiri. Letakkan minyak di leher sebelah kiri Sini. Bawah telinga ni sampai ke pangkal leher. Sapukan semua. Gunakan hujung jari tekan daripada atas sini, tekan, tarikkan ke bawah. Cover semua ni, depan cover, tepi sikit, bawah telinga, belakang sikit, semuanya di area tepi leher. Siapa yang nak urut kemas ni, rapatkan jari, ibu jari rapatkan. Okey, urutan akan lebih kemas tuan-puan. Tekan, tarik. Ni dekat depan ni. Dekat tepi, cover. Siapa yang nak rawat rahang dia, anda kena start dengan rawat leher. Siapa nak repair kepala dia, dia kena start dengan leher. Siapa nak repair muka yang kebas, kita start dengan leher. Izan Warlock dulu, saya menjalankan servis urutan saraf. Saya mengajar tukang-tukang urut untuk buat rawatan. Cerita lama lah tuan-puan Saya mengajar ni start tahun 2015. Dulu saya ajar tukang-tukang urut di 5 negeri saya ajar. Saya ajar di Selangor, saya ajar di Melaka, Terengganu, Johor dan Penang. Saya mengajar urut di 5 negeri dulu. Anak murid saya ratus orang. Cuma sekarang ni saya banyak fokus kepada mengajar pesakit buat rawatan di rumah. Pusat terapi Saraf Al-Amin saya yang asaskan dan saya dah jual lah kepada anak murid saya untuk sambung. Tuan-puan tekan bahagian ni Sesiapa yang tekan dan rasa sakit, rasa berbijik, rasa pedih, rasa bengkak, itu adalah nama dia keradangan yang berlaku di bahagian otot leher. Apa nak buat? Urut lebih lama. Terus sendawa, mayah, bagus. Bagus, itu tanda-tanda yang bagus. Okey? Kenapa? Sebab urutan ni dapat tolak angin tu keluar. Dan ada juga tanda yang kurang bagus. Kenapa? Puan dah start ada masalah pencernaan. Sebab tu ada banyak angin. Terus kentut. Padu tu. Cantik. Terus tuan-puan, bila urut, kuncinya adalah cari bahagian sakit. Kuncinya adalah cari bahagian yang sakit, yang pedih, yang tegang. Urut lebih lama di bahagian tersebut. Kita buat kiri dan kanan, anda yang ada masalah, confirm sakit. Bila tekan dan sakit, kesilapan ramai orang adalah dia tak nak urut. Kenapa? Sakit lah, tak nak urut. Yes, anda simpanlah sakit tu. Okay? Saya nak ajak anda buang sakit, tapi anda nak simpan. Silakan. Okay, kita tukar sebelah lagi tuan-puan. Sini pula. Sapukan minyak secukupnya. Okay, rapatkan jari. Ibu jari rapat. Tekan depan, tepi sikit, belakang sikit. Semua di area tepi leher. Cari bahagian yang sakit. Saya tanya sebab saya stroke. Tanya, tak apa. Stroke ni dia kena urut repair seluruh badan. Dia kena repair seluruh badan, dia kena kuat semangat, dia kena jadikan
rutin harian dia untuk urut, untuk aktifkan badan, untuk senaman. Lepas tu jaga makanlah. Okey, buat kiri kanan. Kenapa kena buat kiri kanan? Supaya seimbang. Kalau sebelah dia tak seimbang, yang paling bagus buatlah kiri dan kanan, tu paling bagus lah. Yang kedua, supaya anda boleh rehatkan tangan. Semasa tangan ni lenguh, tangan ni boleh buat kerja. Tangan ni rehat dulu. Nampak tak? So bila kita cover dua-dua, dia lebih menyeluruh. Teruskan. Siapa yang sendawa? Komen S. Sendawa ke tuan-puan? Alhamdulillah. Bagus bila angin tu dapat dilepaskan. GERD sakit dada teruk sampai naik ke leher. Siapa yang GERD, siapa yang gastrik, anda selalu akan sakit kepala, sakit leher. Sakit kepala, sakit leher. Sakit kepala, sakit leher. Betul tak? Okey, anda kena ada ilmu ni. Tapi ilmu ni saja tak cukup lah untuk anda yang ada masalah tersebut. Anda kena belajar ilmu makan. Nanti saya sentuh sikit dekat belakang. Okey, tarik nafas. Lepaskan. Okey, itulah poin pertama. Kita nak bagi poin kedua. Ready semua, tuan-puan? Sapukan minyak. Sapukan minyak di bahagian bahu. Sapukan minyak dekat bahu. Okey, minyak saya buat demo atas baju. Anda urut atas permukaan kulit. Sapukan minyak secukupnya. Okey, gunakan 4 jari, tekan, tarik ke depan. Tarik. Kuncinya adalah cari bahagian sakit. Tekan, tarik. Kalau rasa berbiji, lamakan dekat situ. Okey, tengok ni. Okey, ni leher kita, pangkal leher. Pangkal leher, cuba cross sikit bahagian tu. Itu antara bahagian yang penting. Lepas tu bawa ke bahu. Bawa ke bahu. Okey, masuk balik dekat pangkal leher. Okey, bawa ke bahu. Kalau lenguh, tukar. Sapukan minyak dekat sini. Tekan, cari bahagian sakit. Fokuskan pada bahagian sakit lebih lama. Teruskan. Okey tuan-puan, siapa yang jumpa bahagian berbiji, yang lenguh, yang tegang, kalau jumpa komen J di bawah. Jumpa tak tuan-puan? Izan, kalau nak cari tempat urut, boleh cari Pusat Terapi Saraf Al-Amin. Buat carian, lokasi dia Siti Alam Shah Alam. Buat carian kat situ. Itu tempat lama saya. Saya buat rawatan di situ. Dulu saya train pekerja kat situ. Saya train tukang urut. Tapi sekarang saya dah pas kepada anak murid saya untuk dia sambung. Okey, teruskan tuan-puan. Baik, Alhamdulillah. Okey, sekarang kita nak pergi kepada step yang seterusnya. Okey, tarik nafas dulu. Lepas. Buat dengan tenang. Berapa lama nak urut untuk setiap point? Okey, nanti saya cerita berapa lama yang nak urut tu. Okey, sekarang ni ambil ibu jari kanan. Okey, letak macam ni. Di leher sebelah kanan juga. 4 jari belakang kepala. Fokus pada ibu jari. Tekan, tolak ke bawah. Tekan, tolak ke bawah. Kita urut sama juga depan, tengah, belakang sikit. Kita cover semua. Cover semua. Teruskan tuan-puan, tekan je. Mana yang sampai. Yang ni pun sama. Cover. Kiri dan kanan buat. Siapa yang tak boleh angkat tangan, okey, anda mungkin dah kena masalah frozen shoulder, bahu jadi keras ataupun beku, dan saya dah pernah ajar banyak kali ilmu tersebut. Siapa yang terlepas, tengok video yang sebelum ni. Okey, tapi habiskan dulu pembelajaran waktu ni. Okey, teruskan tuan-puan. Okey, ibu jari, tekan, tolak. Ada ke yang frozen shoulder? Kalau ada, komen dekat bawah. Ada? Frozen shoulder tu apa? Bahu ni dia jadi keras. Bila nak angkat, tangan susah. Itu frozen shoulder. Allah Akbar. Iya ke? Frozen shoulder. Ramai juga. Okey. Kita nak masuk kepada poin seterusnya. Kita akan attack bahagian tengkuk. Jom tuan-puan. Ambil minyak. Letakkan di tangan kanan. Okey. Sapukan di tengkuk sebelah kiri. Boleh? Sapukan di tengkuk sebelah kiri. Secukupnya. Minyak jangan kurang supaya urutan tu dia smooth. Gunakan hujung jari. Tekan. Tarik macam tu. Tarik. Urut bahagian tengkuk ni, tarik bahagian atas ni, bawa sikit ke bawah, naik atas balik. Okey, siapa yang rasa macam ada biji keras ataupun bila tekan tu pedih, lenguh, lamakan dekat situ. Tengkuk ada connection yang rapat dengan kepala. Okey? Teruskan tuan-puan.
Okey, saya nak anda komen sekejap berapakah skala sakit anda. 1 sakit sikit, 10 sakit teruk. Untuk bahagian tengkuk ni, tolong komen dekat bawah berapakah skala sakit anda. Boleh ke? Tolong komen kejap. 3 Jamal Kelulut, Azizah 4 Su 5. Okey, bagus. Meletup-letup, masya-Allah. Okey, sendawa bagus. Mawar 3. Okey, kita letak minyak di bahagian tangan kiri. Sama juga, kita ulang gerakan yang sama untuk tengkuk sebelah lagi. Kita cover dua-dua. Kejap kanan, kejap kiri, kejap kanan, kejap kiri. Kita cover dua-dua angle. Teruskan. Sentiasa fokus ke urutan pada bahagian yang sakit. Kenapa dia tegang berbiji? Itu tanda-tanda radang. Keradangan akan buatkan otot jadi lemah. Keradangan bukan saja boleh kena pada otot, radang juga boleh kena pada saraf. Radang saraf. Okey. Teruskan tuan-puan. So dalam minyak arji ni ada anti radang, ada herba yang sifatnya anti radang. Jadi kalau anda guna minyak arji, dia akan bantu untuk redakan radang tu sekali. Teruskan tuan-puan bila anda combine dengan urut, minyak ni dia boleh meresap dengan lebih baik di permukaan kulit tu ataupun di liang-liang roma. Teruskan tuan-puan, teruskan urut. Kalau yang selalu sakit belakang, sakit belakang ada cara dia. Kita boleh cover bahagian belakang tu dengan exercise. Ada point urutan yang kita tekan, dia tembus ke belakang. Yang tu video lain. Kita nak pergi pada langkah yang seterusnya. Masih lagi bahagian tengkuk Tuan-puan perhatikan betul-betul. Okey, pegang kepala. Bawah kepala ni ada lekuk. Okey, anda letak ibu jari kat lekuk tu. Parking dulu. Okey, 4 jari ni silang. Okey, anda tekan, guna ibu jari, tekan, tolak ke bawah. Okey, hati-hati jangan sampai kuku tu mencucuk pula, nanti luka. Tekan, tolak ke bawah. Guna perut ibu jari. Tekan, tolak. Buat 5 kali. 3, 4, 5. Tekanan tu bagi dia masuk. Tarik nafas. Lepas. Okey, kita ulang sekali lagi tuan-puan. Gerakan yang sama, kita ulang 5 kali. Tekan dulu, baru tolak. 1, 2, 3, 4, 5. Saya baca komen tadi ada yang tanya pasal vertigo. Apa yang saya ajar pada malam ni daripada mula adalah untuk vertigo sekali. Okey, kita buat kali ketiga. Tekan, tolak. 1, 2, 3. Okey, cukup dah. Tarik nafas. Lepaskan. Kita nak masuk ke kepala. Rasa ringan kepala. Dah rasa ringan dah. Gadis bongga. Gadis bunga. Salah baca rupanya. Okey, jom kita nak rawat bahagian rahang. Sapukan minyak di bahagian sini tuan-puan. Secukupnya. Dekat sini je. Tak payah banyak sangat. Okey, boleh kita rawat kita punya rahang. Dah boleh. Puan Azizah, dah boleh. Okey, Puan Azizah dia dah boleh buka mulut. Tadi dia sakit. Betul ke Puan Azizah? Okey, gunakan 4 jari tekan, tarik macam ni. Tarik macam ni. Teruskan. Dah hilang sakit rahang. Masya Allah, miracle kata dah hilang sakit rahang. Tak siap lagi urut rahang. Masya Allah, Masya Allah. Semua dengan izin Allah. Okey, teruskan Teruskan. Okey, ni baru level 1 Tekanan ni level 1. Kenapa? Anda tekan kuat pun sebenarnya dia masih tak kuat. Tapi kalau anda rasa tekan macam ni pun dah sakit, teruk tu. Okey, sekarang kita akan naik level Sima level. Okey, buat macam ni. Kita guna tulang sini tuan-puan. Tekan, tarik ke bawah. Okey, fokus dekat otot rahang. Otot rahang tu apa? Okey, anda pegang, cuba anda gigit. Gerakkan, itulah otot rahang. Tekan macam ni. Teruskan Teruskan. Semasa urut, fokus pada bahagian sakit. Tuan-puan, fokus pada bahagian sakit. Lagi sakit. Betul. Bila tekan macam ni, dia akan lagi masuk. Sebab tu intro, saya urut leher dulu. Bila kita urut leher, ni akan kendur sikit. Lepas tu anda urut macam ni, dia kendur lagi. Dan anda urut macam ni, dia lagi kendur. Tapi dia akan pergi lagi dalam lah. Urut lama sikit. Kalau rasa terlalu sakit, anda ringankan sikit tekanan. Cuma anda kena urut lebih lama. Teruskan tuan-puan. Teruskan. Bagus. Kalau sakit tengkuk macam mana Tadi dia dah tunjuk dah. Tuan lambat masuk. Tak apa, teruskan dulu. Okey, tarik nafas.
Lepas, relax. Keluar angin terbelahak. Bagus Tuan Nasir. Okey, sekarang kita akan pergi bahagian tepi mata. Ni Okay, letakkan minyak sikit. Ni tak payah banyak sangat, letak sikit. Yang guna minyak RG, jangan sampai kena mata, okey? Rasa nak muntah. Ada orang rasa nak muntah ke? Itu tanda angin nak keluar tu. Puan berdiri sekejap, berdiri kejap. Kita tekan bagi perut tu, nanti lepaskan angin nak keluar tu. Nanti puan akan rasa lebih lega, baru puan urut balik, okey? Okay, sekarang ni ambil satu jari, yang jari satu lagi tindih belakang dia. Faham Okay, letakkan dekat tepi mata. Ibu jari anda parking je lah mana-mana kat pipi ni. Tekan macam tu tuan-puan, tekan. Tekan. Fokus pada bahagian sakit. Tuan-puan, ini adalah poin untuk mata. Ini poin untuk kepala dan poin ni juga adalah untuk mata. Tekan, tarik macam ni. Okay, anda boleh urut sikit anak-anak rambut ni. Kalau rasa sakit, bengkak biji, anda urut lama sikit dekat situ. Berapa skala sakit? Boleh komen tak? 1 sampai 10. Berapakah skala sakit anda untuk poin sini? 1 tak sakit, 10 paling teruk. Boleh tak komen sekejap? Mereka 7. Oh, tingginya, Masya Allah. 1. Wahyu 5. Rukaya 2. Masya Allah, tak sakit, bagus. Kak Sum 7, tingginya Kak Sum. Alisha 5. Izan 4. Tarik nafas, lepaskan. Okey, santai. Baik tuan-puan, kita akan pergi kepada poin seterusnya. Poin dahi. Buat macam ni. Okey, tekan, tarikkan macam tu. Tarik. Yang ni saya rasa ramai orang tak sakit. Ada ke yang sakit bahagian dahi? Saya tak pasti, tapi saya rasa ni tak ramai yang sakit lah. Tapi kalau dahi pun anda sakit, ya Allah, teruknya masalah. Tuan-puan, komen kejap bahagian ni sakit ke tak? 1 sampai 10. Bagi nombor kejap. Bagi nombor kejap 1 sampai 10. Kalau tak sakit, komen kosong sakit teruk, komen 10. Tak sakit kan? Ada juga 4 Roslini 4 9. Ya Allah ya Tuhan. Siapa tu 9 tu? Izan 9. Teruknya. Kenapa? Stres ke apa? Astaghfirullahalazim. Okey, tarik nafas, lepaskan. Okey, bila anda tekan sini, siapa yang rasa lenguh tengkuk? Bila tekan, lenguh tengkuk aku. Ada tak yang macam tu? Sebab bila anda tekan bahagian ni, okey, tengkuk tu dia akan ada pressure sikit. Bila anda tekan dahi ke belakang, tengkuk dia akan ada pressure. So dia akan lenguh sikit lah. Saya cover sikit. Okay, ambil tangan kanan, letak di tengkuk, tarik macam tu Saya cover sikit lah. Tekan, tarik, cari bahagian sakit. Yang ni kita dah buat tadi kepada yang baru join. Tengkuk kita dah buat tau. Tapi saya tunjuk balik lah. Sebab gerakan tadi mungkin melenguhkan tengkuk anda. Buat kanan dan kiri kita cover dulu Tadi lenguh belikat, lepas tekan dahi, okey. Hui, macam tu pula Okey, teruskan. Nampak ke? Cover tengkuk. Okey, bagus. Urutlah. Urut secukup rasa. Tarik nafas. Lepaskan. Relax. Lega sikit tengkuk, alhamdulillah. Tuan-puan, kita sambung kepada poin kepala. Jom. Ambil 4 jari, letakkan di bahagian anak rambut tepi ni. Susun macam ni Tekan dulu, tolak sampai ke belakang. Tengok ni. Cuba tengok. Tekan, tolak ke belakang. Boleh Buat 5 kali. 1. Tekan kuat sikit 2, 3, 4, 5. Kalau yang tadi anda dah rasa best, yang ni lagi best. Siapa yang tekan tu kalau rasa biji-biji sakit, pedih-pedih, itu tanda radang di kepala. Kalau kepala pun dah ada radang, be careful tuan-puan. Be careful jangan ambil mudah. Rawatlah. Anda selalu amal, insya-Allah dia akan boleh hilang. Cuma combine sekali dengan ilmu makan yang selalu saya kongsi. Nanti saya akan sentuh sedikit ilmu makan Buat macam ni. Saya lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas. Lepas. Sendawa. Keluar angin. Buat lagi 5. 1, 2, 3, 4,
Tarik nafas, lepaskan. Okey, jom kita buat langkah yang terakhir. Cantumkan kedua jari kelengkeng, letakkan dekat tengah. Okey, lagi jari yang lain letak je susun macam ni. Okey, letak semua, tekan kuat, tolak ke belakang sampai belakang ni. 1 2, teruskan 3 4 5. Tarik nafas, lepaskan. Sekali lagi. 1 2 3 4 5. Pening, ada yang pening bila buat gerakan ni. Itu tandanya apa? Badan tak biasa. Okey, last round kita buat lagi 5 kali. Jom. 1 2 3 4 5. Bila tarik nafas, dada pun sakit. Saya ada kongsi video cara untuk melapangkan pernafasan. Siapa yang dah pernah tonton? Pernah tak tuan-puan? Untuk melengkapkan sesi ni, saya akan tunjuk sikit stretching. Okay, tangan kanan letak kat kepala tuan-puan. Tarik, badan tegak tarik. Jaga rasa kat sini, tahan sikit. Sampai rasa cukup. 1 2 3 4 5. Okay, tukar. 1 2 3 4 5. Siapa yang tarik, sepatutnya anda rasa kat sini lah. Siapa tarik, rasa kat sini, tak payah buat kuat sangat lah. Baik tuan-puan. Jom kita buat untuk tengkuk. Kepala toleh separuh ke kanan. Tunduk. Tangan kanan tarik kepala ke bawah. Tahan. 1 2 3 4 5. Tarik nafas. Lepas. Gerakan tadi dia akan looskan tengkuk sampai bahagian belikat. Okey, sekarang toleh kepala ke kiri. Separuh saja Tunduk. Tarik kepala ke bawah. Tahan 5 saat. 1 2 3 4 5. Tarik nafas. Lepaskan. Santai. Sekarang ni cantumkan ibu jari, letakkan di bawah dagu, tolak ke atas. Tolak maksima, tahan. 1 2, lembutkan badan. 3 4 5. Tarik nafas. Lepaskan. Okay, last sekali. Silangkan jari, letakkan di belakang kepala. Tekan sampai dagu sentuh dada. Kalau tak boleh, tak apa Yang boleh silakan. Tahan 5 saat. 1 2 3 4 5. Tarik nafas. Saya nak tanya, apakah yang anda rasa? Siapa rasa vertigo dia makin kurang, komen vertigo kurang. Siapa yang rasa leher dia makin ringan, makin lega, komen leher rasa lega. Siapa yang rasa kepala rasa fresh, komen rasa fresh. Saya sangat-sangat suka kalau anda komen feedback ke bawah tu. Vertigo dah kurang. Masya Allah, vertigo dia dah kurang tuan-puan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Anda scan QR ni, lepas tu dalamnya ada banyak video. Ada senaman, ada urutan untuk sakit bahu, frozen shoulder, kebas tangan, kebas kaki, macam-macam ada. Saya lupalah nak kongsi ilmu makan. Kalau anda nak pulih dengan cepat, anda ikut cara saya urut ataupun senaman. InsyaAllah anda boleh pulih dengan cepat dengan izin Allah. Tapi kalau anda nak pulih dengan bertahan lama, anda kena ada ilmu kedua, iaitu ilmu pemakanan. Kenapa? Sebab apa yang anda makan akan digunakan untuk merawat daripada dalam. Apa yang saya ajar, dia merawat daripada luar. Kalau anda gabungkan luar dan dalam, maka kesan dia akan jadi lebih ampuh. Nombor 1, kurangkan makanan berasaskan tepung gandum. Seperti roti, mi, kuih muih, biskut, pizza, kek, dessert, cucur dan seumpamanya. Saya tahu susah, saya tahu sedap, saya tahu sangat sebab saya upah orang Malaysia makan macam tu juga dulu. Tapi lepas saya dah tahu, sebab badan saya dulu banyak sakit tuan-puan. Pernah kena tangan tak boleh angkat lah, pernah kena selalu sakit belakang yang teruk, sesak nafas, macam-macam saya dah pernah kena. Kenapa? Sebab saya makan, dulu saya makan macam orang lain jugalah. Jadi lepas saya tahu, saya dah kurangkan banyak tepung gandum. Yang kedua, kurangkan minuman berkafein. Kopi, teh tarik, air coklat. Bila sebut tu, alamak, yang tu yang minuman healing aku tu. Ya, saya tahu.
Jadi kalau anda suka dan tak boleh tinggal, anda cuba kurangkan. InsyaAllah anda akan nampak sakit pun akan start berkurang. Sekarang kita pergi pemakanan yang ketiga. Elakkan makanan-makanan proses. Apa tu? Gula putih tukar dengan stevia. Gula ke? Boleh. Jangan amalkan burger, sausage, hotdog, nugget, semua jangan amal. Mi segera lagilah teruk. Kalau anda amal, mimpi je lah nak baik. Dia baik sekejap je. Anda pergilah urut, tukang urut 1, tukang urut 2, pergi hospital, pergi fisio, sekejap je baik dia. Sekejap je baik, dia akan sakit balik. Okey, terima kasih banyak belajar. Terima kasih banyak yang beli. Saya doakan anda sembuh. Anda jangan risau buat kualiti, saya buat minyak ni yang terbaik tuan-puan. Semua dengan izin Allah, saya share ilmu yang saya tahu yang terbaik. Semoga anda semua cepat sembuh. Saya harapkan anda sembuh. Sebab saya pernah rasa sakit macam mana. Jadi saya nak sangat orang sembuh. Mudah-mudahan Allah makbulkan.